Yang ketiga, tegur orang ni, tuan-tuan, ibu ayah yang dikasihi sekalian, janganlah sampai memalukan, janganlah sampai menghina. Maksudnya kalau kita tegur orang dengan perkataan yang kesat, perkataan perli, menghina, maka itu tegur dalam masa yang sama dia juga adalah dosa yang kita buat. Kita pula buat. Dan menegur orang yang seterusnya pula ialah jangan secara terbuka. Isteri kita tak tutup aurat, kita nak kita up status. Ada bini pun, bini sendiri tak tutup aurat. Susahlah macam ni. Yang tu bukan cara teguran yang baik. Dan setentunya cara teguran begitu tidak menghasilkan natijah yang baik kerana ia mengaibkan orang tu. Pasti menghasilkan pergaduhan, bukan kebaikan daripada teguran tersebut.